Macam kat ayam kat kedai mamak. Tak lah. Assalamualaikum. Hai, lama kan kita diam. Bukannya diam apa, Ijat busy guys. Hari ni saya nak masak lunch sebab dia dah balik. So hari ni saya nak share resepi ayam goreng cili boh, bayam masak air, asam pedas, ayam menggunakan paste asam pedas yang saya buat. Jom let's go masak. Perap ayam goreng dulu. Masukkan cili boh, lebih kurang dalam 2 sudu macam tu. Serbuk kunyit, garam secukup rasa. Tepung beras, nak bagi dia crunchy. Kacau-kacau. Saya guna tangan je korang. Inilah namanya air tomun. Kalau kurang tepung beras dia, tambah lagi. Ayam goreng ni sumpah sedap. Korang kena try. Dah siap, korang perap dulu, okey? Perap dalam 15 minit macam tu. Lepas tu baru goreng. Nak masak sayur, bawang putih, bawang kecil merah ni. Lepas tu tumbuk. Okay, tumbukkan sedikit. Kalau saya suka masukkan air dalam ni. Macam air ni. Lepas tu biar dia mendidih, saya masukkan batang dia dulu. Sebab batang dia ni keras, bagi dia lembut. Sekejap lagi dah membuak, baru saya masuk sayur. Dia dah mendidih macam ni, masukkan sayur. Dah. Garam lah sekali. Ni saya favourite anak-anak ni, sayur ni. Masukkan garam. Aku rasa tunggu dalam 2 minit macam tu, siap. Tutup api. Saya nak buat asam pedas ayam. Guna saya punya paste asam pedas. Senang je. Just buka dan tuang. Jom tengok saya buat Paste ni berat dia 250 gram. Boleh makan dalam 2 hingga 3 orang. Just tuang je. Paste ni saya dah siap letak garam, asam, daun kesum pun saya dah blender sekali. So dia dah wangi lah. Lepas dia ready ni, saya tuang air. Kita biar dia mendidih sekejap. Kita masukkan ayam. Kalau pekat, tambah air. Lepas tu nanti adjust lah rasa dia. Kalau nak tambah bendi ke, daun kesum pun boleh. Biar bagi ayam ni keluar air dia dulu. Bila air ayam ni dah keluar, dia pekat lagi ni, just tambah air je lagi. Ikut korang nak pekat ke nak cair. Macam Ijat dia suka cair-cair. Tak cair sangat, tak pekat sangat lah. Macam tu dia nak hirup-hirup. Siap. Asam pedas ayam. Ijat dia suka cair-cair je korang. Tak suka pekat-pekat. Kalau saya suka pekat sikit. Tapi Ijat suka cair-cair. Tengok dia salur elok. Ayam goreng nak sedap, nak juicy, minyak betul-betul panas. Goreng sebelah 5 minit. Lepas tu terbalikkan lagi 5 minit. Lepas tu angkat. 10 minit je total. Siap. Jom kita tengok Ijat makan. Okey ke hidup? Alright guys, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di video terbaru Ijat Lorenzo. Ni dia dekat depan mata korang sekarang ni. Kalau tak silap ada berapa menu? 3 menu. Ada 3 menu hari ni Kak Fatihah kita buat untuk Ijat rasa. Okay, so Ijat sebenarnya dah lama tak buat video mukbang ni, video makan lah. So hari ni Ijat nak buat video makan. Kau layan je lah video kali ni. Ijat nak makan je kan. Untuk ni melantar je kan. So yang ni apa? Asam pedas. Asam pedas ayam. Ini yang goreng bui. Sabar nak rasa weh. Ni apa dia salut dengan rempah ke apa? Ayam goreng cili boh. Ayam goreng cili boh. Ni macam. Ini macam biasalah sayur kegemaran, sayur bayam. So, tanpa masa jomlah kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi razaqina. Amin. Bismillah. Kita rasa nasi dengan kuah tu. Tak yang asam pedas. Yang memang favourite asam pedas. Tak lah. Ni awak guna yang paste tu tak?
paste yang saya buat. Guys, Kak Fatihah buat sendiri tau paste dia. Boleh dapatkan kat mana? So kalau korang nak rasa sendiri air tangan Kak Fatihah, korang boleh DM lah dekat mana-mana media sosial Ijat, kat IG ke Facebook ke mana-mana lah, TikTok ke kan. Boleh post Ijat nak tambung lah sekali dengan bayam. Dah lah. Dia cukup rasa. Ada masam tu kan. Ni. Tempoyak. Makan dengan tempoyak pula. Dia bukan pedas. Yang pedas sangat tu kan. Dia dia light je pedas dia. Boleh makan. Dengan tempoyak kan. Musim durian Dia nak rasa ayam ni. Ayam cili lebu. Macam kat ayam kat kedai mamak. Sedap lah. Dia sedap. Ni tak ada resepi. Semua dah bagi dah. Cuma dah bagi dalam tu. Okey. Korang ikut lah step by step Kak Fatihah buat. Cuma paste tu korang kena DM Ijat untuk dapatkan. Okey. Paste ni dia tak perlu tambah garam semua ke perlu? Ya. Tak payah. Letak haiwan-haiwan je. Tapi kalau misalnya kata tambah air, nak cair pekat, just tambah je dah garam apa, adjust dah sendiri. Ikut cita rasa masing-masing. Kalau tambah air, nak lagi masin, tambah garam kan, tambah apa semua kan. Dah ada paste tu senang kau nak masak kan. Tak nampak macam ada daun kesum. Tapi ada rasa daun kesum. Mana datang? Saya blender sekali dekat paste tu. So dia dah sekali dengan paste tu lah dalam tu. Kalau misalnya kata orang dia tak jumpa pergi kedai tak jumpa daun kesum pun tak ada masalah. Dah sekali kan. Senang lah. So memang mudah lah. Kau boleh dapatkan daun kesum lah. Kau boleh dapatkan paste tu. Kau DM je Ijat Fatihah pun boleh. Asam pedas ni dia mengimbau lah. Dalam zaman dulu Ijat mungkin paste dia tu lah cukup rasa. Kak Fatihah pula dia buat yang jenis orang cakap light cair kan. Oh Ijat suka cair ni. Makan lagi. Dia kena ikut ke macam mana? Cita rasa. Cita rasa masing-masing lah. Untuk paste ni, korang garam tambah garam. Kalau korang asam tambah asam tambah asam. Yang Ijat sekarang ni okey lah. Ni dah rasa ngam lah. Satu paket ni berapa berat dia? Korang boleh makan? 250 gram. Boleh makan dalam 2 orang, 3 orang. 250 gram. 250 gram. Okey. Boleh makan dalam 2 orang, 3 orang. Dalam ayam dalam macam tadi tu dalam 5 ketul macam tu. Yalah lah boleh makan dalam 2-3 orang. Berapa harga dia? Harga dia sekarang tengah promo RM12 harga percubaan. Kalau korang dapatkan, kena dapatkan sekarang. Sebab Kak Fatihah tengah buat harga promotion menu percubaan dalam RM12. RM12. Dah tak ada harga promotion, naik berapa? RM15. Kalau misalnya kata yang ni berjaya, insyaAllah soon nanti kita ada dah paste masak hitam, paste masak lemak. So just tinggal letak tu je, masak, siap masak nasi dah. Hentikan kemunculan paste-paste yang lain. Dah habis dah kan? Borak-borak habis. Ayam ni saya tak boleh move on lah. Sedap. Lagi satu, sorry lah guys, Ijat busy sekarang ni. So yang lama tak buat video video makan-makan, video operasi, video dengan family. Baik Ijat busy dengan aktiviti luar, event bomba luar. Macam ni baru balik daripada Pahang, Melaka kan. Busy. Balik-balik je Kak Fatihah dah masak. Macam mana tak sayang? Sekejap, sekejap. Asam pedas dengan tempoyak dia memang kena. Asam pedas kalau dengan tempoyak dia memang kena. Sehingga terkesan akhir. Sebutir nasi ibarat setitik peluh saya masak. Jadi syabut gigi. So, sampai sini lah video untuk kali ni. Untuk korang nak dapatkan paste, terus DM Ijat ataupun pergi ke media sosial Ijat lah untuk DM. Okay? Lepas tu korang komen lah kat bawah apa lagi yang Kak Fatihah boleh masak Ijat makan. Ikut je lah step by step yang Kak Fatihah masak tadi. Dah siap nanti korang tunjuk kat Ijat. Okay? Tag Ijat. So, apa lagi video akan datang, bisa teruskan like, share, komen. Cakap kawan tengok Ijat Celoreng. Apa lagi? Bye. Assalamualaikum.